Oh. Selamat pagi guys. Pagi ini aku nak kukus ikan kerapu. Semalam kita ada juga beli anak-anak ikan kerapu. Jadi hari ini aku nak kukusnya dengan tempoyak. Belum tuh, aku nak cari serai dulu. Dari petang semalam hujan guys, sampai ke pagi ini baru berhenti. Cuaca agak bagus lah selepas hujan. Cuaca pun terang lah, matahari pun keluar. Memang semalam tidak boleh buat apa-apa. Sambil aku nak cari serai, aku nak cari juga daun kunyit, supaya ianya lebih wangi nanti. Jadi kita ada kunyit dan serai. Lepas ini kita akan cari. Lepas itu kita akan masak kukus ikan kerapu. Oke guys, let's go, kita cari. Ini aku punya serai. Serai aku pun kenapa ianya tidak mau berkembang banyak. Ini kita punya kunyit. Daun dia pun cantik, lebar-lebar. Tambah satu cukup. Ini pun ditambah satu. Kenapa ada hitam-hitam? Tidak bagus. Oke guys, kita dah cari daun kunyit dan serai. Jadi kita teruskan kita punya project memasak hari ini. Simple tapi menyelerakan. Ini dia guys, 3 ekor anak ikan kerapu. Ini di kalangan ikan campur semalam, sekilo 18 ringgit yang aku beli dekat PCC Demak. Jadi kita ada serai, daun kunyit dan kita punya tempoyak serta micin dan garam. Itu saja, tak perlu banyak. Akunya pengukus dah ready. Sebelum tu aku nak kelar-kelar dulu ikan dia ni. Kita kelar dulu bagi senang rasa dia meresap nanti. Sebelum tu juga kita hancurkan punya serai ini. Kunyit kita taburkan dulu sini. Oke, kita susun bagus. Kita kena gaul tempoyak dia dulu guys, gaul dengan air. Tangan senang. Curahkan terus. Gaul dia sekali. Oke guys, dah standby. Jom kita masukkan dah. Ya, itu dah penuh dengan tempoyak.
Oke, dah siap akunya persediaan kukus ikan kerapu tadi. Kita tunggu ianya masak dan kita tengok hasil dia macam mana nanti. Sedap tak sedap, masin tak masin. Oke guys, kita tengok kita punya hasil sama dayanya dah masak ke belum. Jadi sebab kita kukus nih ianya tak makan masa yang lama. Yang penting kalau ikan nampak mata dia tu dah terkeluar ataupun berwarna putih, itu tandanya ikan dah masak. Kita tengok dulu perkembangan dia. Asap berkepul-kepul guys. Oh, belum lagi kayaknya. Sebab mata dia tu belum bertukar ataupun dia belum keluar lagi yang mata di dalam dia tu. Tapi ikan ni dah masak dah nih. Sebab ikan kukusnya tak lama. Biar aku cek dulu sedikit. Tak boleh masuk sangat nih, panas. Uap dia nih panas. Itu dia. Oke guys, bagi aku rasa dia punya kuah nih. Tengok mata dia. Mantap guys. Sedap. Cukup rasa, cukup bau rempah. Bau daun kunyitnya menyerlah. Nyaman. Dikira oke dah nih gue. Isi dah, tengok kalau isi dah terlerai. Ya. Tapi kita tunggu sekejap lagi. Kalau kita rasa isi dah. Oke guys, project aku udah siap kukus ikan kerapu bersama tempoyak. Memang sedap tadi aku dah rasa, dan isi ikan dia pun cukup ngam. Memang betul-betul masak dah, lembut, sedap, manis. Tak sabar aku nak makan, tapi nantilah dulu, aku kenyang lagi. Kita tunggulah nanti tengah hari lepas kita ambil anak-anak balik sekolah, baru kita makan. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Apapun ini hanyalah sekadar perkongsian dan pengalaman ataupun hiburan. Oke guys, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.